Siti Khatijah tu macam betul-betul kelang kabut saya rasa. Apa aku nak buat ni? Mula-mula saya tengok mesin-mesin lah kalau pada saya lah. Jahit mesin tu putus benang sendiri. Saya kata macam mana nak jahit laju? Itu kepala saya lah. Macam mana kita nak jahit cepat sebenarnya? Puan Syah ni sebenarnya orang Technical. yang buat line, teknikal lah. Soal saya daripada kilang yang besar kan. Jadi saya nampak macam itu, Allah. Kilang yang bersistem lah Ya, kan. bersistem. Ini masuk Siti Khatijah betul bersistem. Bila masuk yang pertama tu, itulah yang nampak. Yang saya nak cuba betulkan kat situ dulu. Itu sebab saya ubah dengan mesin. Saya ingat saya dengan Puan, kita ada pergi KL lah, pergi tengok mesin yang auto. Tak salah saya, Puan ambil 4 ke 3, saya lupa masa tu kan, untuk ubah yang bukan kita buang mesin tu, tapi kita ada yang baru untuk mempercepatkan proses pada saya masa tu. Bila saya tengok tu, saya betulkan orang pula tak cukup. Itu yang pertama yang saya nampak sebenarnya. Saya pun sebenarnya adalah orang yang kurang juga pandai menjahit. Sebab kita di kilang-kilang yang besar, kita jahit orang yang dah siap potong, kita cuma menjahit saja sebenarnya. Bila tiba kat sini, semua yang kita kena buat, kita kena potong, kita kena apalah, kita kena belajar kat situ. Saya nampaklah Siti Khatijah tu macam betul-betul kelang kabut saya rasa. Apa aku nak buat ni? Itu yang saya nampak tu. Saya kata boleh pergi ke tak? Macam itulah. Tapi saya cuba bawa apa ilmu-ilmu yang saya ada masa saya belajar tu, saya bawa di Siti Khatijah.